Power bank ni korang memang wajib simpan dalam kereta. Tak kisahlah korang lelaki atau perempuan. Bila jadi masalah bateri kong, korang dah boleh selamatkan diri korang. Dekat dalam briefcase ni korang akan dapat beberapa barang yang dah disediakan dekat dalam. Benda paling penting sekali korang akan dapat dia punya kabel pengecasan. Yang ni jenis 3-pin punya kabel pengecasan. Dan yang kedua korang akan dapat kabel pengecasan yang jenis plug-in dekat korang punya soket rokok tu. Dekat dalam ni juga dia dah sertakan sekali USB yang korang boleh chargekan phone-phone korang. Ada 3 jenis kabel yang dia sediakan dekat sini. So yang ni lah item paling penting untuk kita pakai. Itu kabel untuk kita jumper kita punya bateri kalau bateri kita dah kong. Kita boleh juga gunakan benda ni untuk kita menyelamatkan kereta orang yang bateri dia dah kong. Item dia yang paling utama adalah dia punya bateri. Bateri dia memang kapasiti dia memang besar untuk kita support untuk jumper kita punya bateri yang kalau dah kong. Kat bateri ni dia dah sediakan kompas untuk kita guna padahal kita tak guna pun. Dia disediakan juga lampu untuk kita pakai waktu kecemasan dan dekat belakang ni ada detail-detail yang untuk kita boleh refer kalau kita nak pakai dia punya power bank. Untuk bahagian tepi ni dia ada tempat untuk kita pakai kabel-kabel yang dah disediakan tadi. Untuk kita mengecas kita punya power bank tu sendiri ataupun untuk mengecas kita punya handphone. Jadi dapatkan segera power bank jumper ni dekat link aku dah sediakan dekat bawah. Check out sekarang.